Cantiknya pemandangan ke atas ni. Alia dulu suka lepak kat sini. Iya. Kenapa dengan tangan Niki? Kau tak ingat? Saya yang buat. Sorry, saya tak sengaja. Apa pasal selalu macam ni? Tak ada apa pun. Aku okey. Tapi, apa yang jadi sebenarnya? Itu override mode. Bila saya dalam bahaya, Iris akan kawal benda sekeliling. Tapi saya sendiri tak sedar apa saya buat. Macam ada benda lain yang gerak ke badan saya. Peliknya. Boleh aku tengok? Oh, saya seorang je yang boleh pakai. Sebab dusting macam mana tah. Tapi sekarang, diorang dah buat Iris Neo. Lagi hebat dari yang ni. Boleh guna override suka hati. Iya. Baguslah tu. Kan? Entahlah. Sejak ada Iris Neo, saya rasa makin diketepikan. Lagipun, kalau semua ejen dah pakai Iris, Mata perlukan saya lagi ke? Tak ada yang baik hati macam kau, Ali. Kau nampak orang susah, kau tolong. Tak ada siapa suruh. Memang anak Alia. Tapi kalau Mata tak nampak semua tu, dia orang yang buta. Alah, kau ikut kita orang je lah. Kita orang lagi perlukan orang macam kau. Sejak Alia dah tak ada, aku ingat impian kita untuk pulihkan Cyber Raya dah terkubur dengan dia. Tapi sekarang bila aku dah jumpa kau, aku rasa macam ada harapan.